message tu nak belajar, nak apa semua tu kan. Tu yang buat akak terdetik nak join. Lepas tu tengok yang training ni dekat UTHM, why not? Jauh tapi yelah, boleh jumpa anak sekali kan. Itulah. US based position, biasalah kalau dah naik. Akak start daripada stage 1 lah awal, so climb up the ladder lah kan. So bila dah sampai tahap tu, bayangkanlah dengan kerja dengan Mak Saleh, kadang-kadang dengan international punya, kadang-kadang expectation diorang, kadang-kadang diorang look down on women punya management, kadang-kadang diorang look down on Asian punya management. Adalah macam-macam challenges dia kan. Tapi dari segi kerja pun agak stressful lah. So tu yang menyebabkan semua ni lah datang. Tapi tu yang menyebabkan simptom-simptom dia kan, memang hati berdebar, peluh, lepas tu akak ada heat intolerance. Kalau duduk tengah-tengah panas kan, tak boleh. Trigger anxiety, trigger migraine. Start dengan thyroid 2 tahun lebih. Lepas tu semua tu muscle weak, semua tu lah, tu kesinambungan dia lah. Akak rasa akak okey tahun 2023 baru akak okey. 4-5 tahun jugalah dah diagnose. Memang under medication semualah. Tapi thyroidism tu dah baik, dah okey. Cuma yang kita rasa sendirilah kan, kalau kita ada pressure sikit, akak rasa macam tak boleh, akak kena distance balik. Macam bila akak tengok video Dr. Zul ni, akak rasa Dr. Zul ni seorang pensyarah biasa.